Okey, di sini ada fork Yamaha Ego LC ya. Okey, ingat nak servis. So dia macam ni, dia tak sama dengan EX5 dan sebagainya. Dia ada kat dalam ni, dia ada satu klik. Okey. Jadi untuk nak buka ni manual memang tak boleh lah. Dia kena ada alat lebih kurang macam ni. Ni alat dia ni. Okey, kalau fork yang jenis macam ni lah. Kalau fork yang pakai Allen key ke, pakai spanner ke, boleh. Tapi yang ni, nak tak nak, kita kena tolak yang ni. Nak tolak dekat dinding ke, terpulang lah kepada korang. Tapi ni alternatif dia, alat ni. Okey, alat ni, kau letak je macam ni. Okey. Tak je lah macam mana nak letak kat sini ke, terpulang lah. Kalau saya letak kat sini lah. Okey, ni macam ni. Okey, macam ni. Dan kau pusing yang ni. Okey. Okey, macam ni. Dia dah tolak tu kan. Dia dah tolak. Okey, berikutnya kau kena ada ni modify lah. Ni screwdriver yang tajam macam ni untuk kau korek ni. Macam tu dah keluar. So ini dah dapat buka. Okey, so kita lepas balik lah. Okey, lepas balik benda ni. Dan dia berangsur-angsur keluar lah. Macam ni. So kalau lepas lah yang ni pun boleh tak. Okey. Dah keluar. Dah keluar. So untuk kes ni saya akan tambah lah. Saya tambah minyak nak bagi dia keras sebab dia lembut sangat. Okey, dan ini cara nak pasang balik. Okey, kau pusing je benda ni. Okey, pusing je. Dan dia akan masuk lah secara perlahan-lahan. Okey. Okey, cukup sampai situ. Korang kena letak balik dia punya ni. Ni. Okey. Letak balik. Okey, bagilah dia masuk. Tolak lah. Okey, tolak bagi dia masuk. Punya lurah lah. Okey, ni kalau yang saya ni dah okey. Dan kita buka balik. Dah pun selesai. Okey. Dah siap. Okey, ni alat ni kau beli lah dekat beg kau ni.